jenis kenderaan kegunaan tentera seperti kapal terbang, kereta kebal dan senjata artileri. Okey, assalamualaikum semua. Sekarang ni saya bersama dengan seorang kaki tangan yang bekerja di Museum Tentera Darat di Polisen ni, iaitu Kopral Hisham, yang bertugas sebagai penyelenggara museum. Okey, sebagai penyelenggara museum ni, boleh tak terangkan kepada orang awam ataupun penonton-penonton semua apa tugas abang kat sini dan apa yang mereka perlu tahu tentang museum ni? Okey, Assalamualaikum dan selamat petang lah. Saya Kopral Hisham, staf museum ataupun Kopral Senggaraan di Museum Tentera Darat. Okey, tugas saya kat sini bagi untuk maintenance yang apa kerosakan yang ada dekat museum lah. Nak tahu pasal sejarah yang ada, apa yang ada dekat museum. Museum Tentera Darat lah kan. Okey, kita akan tahu dia punya sejarah lah, daripada contoh daripada lahirnya 25 anak Melayu yang dilatih oleh pihak British, termasuk sekali dengan Lieutenant Denan lah. Lieutenant Denan. Okey, bangunan yang kita tengok dekat sebelah ni bangunan yang kedua. Bangunan yang kedua yang dibina oleh pihak British dan diupah oleh penduduk tempatan. Dibina pada tahun 1933. Jadi sekarang ini bangunan kedua yang dibina semula lah. Ya, dibina pada tahun 1933. Okey, sekarang ni untuk penonton-penonton semua bang, boleh tak abang terangkan apa benda lagi benda menarik yang mereka boleh dapat tengok dekat dalam museum ni bang? Okey, kalau nak masuk dekat museum ni, kita pengunjung kena tahu. Okey, kita ada penunjuk arah mana galeri pertama dan mana galeri yang last. Seterusnya. Dia ada sesuatu dia. Kalau kita masuk saja, kita tak tahu era dia. Betul, kalau macam museum-museum lain kita lawat sebelum ni kan, museum tu adalah dia mesti sepa, kita boleh tengok Al-Quran, kita boleh tengok sini, tapi kita tak tahu sejarah. Tapi kita tak tahu sejarah. Tapi di Museum Tentera Darat ni ianya tersusun dari galeri ke galeri supaya kita dapat tahu sejarah Malaysia macam mana apa penjajahan mana yang masuk selepas itu, apa jadi. Jadi itulah menarik tentang museum ni. Okey, sekarang ni saya tengok apa kan, Museum Tentera Darat ni memang sangat aktif apa apa-apa booth pun memang dia masuk memang digelarkan sebagai apa, juara booth terbaik 2 tahun turut. Betul. Memang hebat. Anda semua perlu datang sini untuk saksikannya sendiri. Saya nak cerita panjang lebar pun masa tak mencukupi kot, kita nak cerita banyak sangat ni kan. Betul. Jadi untuk anda saksikan sendiri, anda harus turun ke Museum Tentera Darat yang terletaknya di Polisen ni. Okey, sini kita berjumpa lagi. Terima kasih dekat Kopral Hisham. Okey, Assalamualaikum. Okey, sekarang ni saya berada di pekarangan Museum Tentera Darat yang terdapat di Polisen. Museum ini terbahagi kepada 13 bahagian dan ia memuatkan pelbagai jenis sejarah yang terdapat di tanah kita. Nak pergi semua memang tak sempat sebab bangunan ini sangat-sangat besar. Di belakang saya ini adalah tugu peringatan yang memuatkan nama-nama tentera yang telah terkorban. Di kiri dan kanan saya memuatkan macam-macam artifak-artifak ataupun sejarah-sejarah yang terlibat dengan negara kita. Saya nak tunjuk semua memang tak sempat sebab kita punya masa pun sangat-sangat singkat. Tapi anda perlu datang untuk saksikan sendiri. Jom kita terus ke apa yang sempat dalam Jom Museum. Inilah barisan kita yang telah berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Hai, Assalamualaikum. Anda masih lagi bersama dengan Jom Museum dengan saya Dazin Kamordin. Sekarang ni Das nak ke destinasi kedua Das. Kat mana? Dekat Melaka. Nak tahu museum mana? Museum Kapal Selam Tentera Laut Diraja Malaysia. Nak tahu apa kat dalam? Sama-sama kita saksikan dalam Jom Museum. Filem aksi, di belakang saya adalah kapal selam yang sebenar. Kalau tahu apa dalam kapal tu, jom kita selami sama-sama dalam Jom Museum. Okey, kapal selam yang terdapat dalam
belakang saya ini adalah kapal selam yang sebenar digunakan oleh Sepanyol dan juga Pakistan sebelum dibeli oleh tentera laut di Raja Malaysia untuk tujuan latihan. Nama kapal selam ni adalah SMD Ovesen. Nak tahu apa kat dalam ni? Jom kita selami sama-sama dalam Jom Museum. Okey, ini dia museum kapal selam yang terletak di Pantai Kelebang. Angin kat sini memang sangat-sangat kuat. Museum ini dirasmikan oleh bekas Ketua Menteri Melaka iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam. Inilah dia lokasi kedua kita. Museum Kapal Selam. Dibina pada 1979, kapal selam seberat 1,200 tan ini dibawa dari Perancis ke Malaysia untuk dijadikan museum dengan menelan belanja sekitar 12.6 juta ringgit Malaysia. Okey, sekarang ni kita berada di dalam museum kapal selam. Tempatnya memang sempit sikit lah. Tapi bahagian saya berdiri sekarang ni adalah bahagian untuk melancar torpedo. Jom kita tengok bahagian lain pula. Wow! Diklasifikasikan sebagai kapal selam bukan berkuasa nuklear. Ini adalah buatan Perancis dan ia dijana oleh kuasa elektrik. Jika anda ingin lebih informasi yang menarik, jangan ke mana-mana, kita kembali sebentar lagi dalam Jom Museum.